Okey guys, ini yang kita tunggu selama ini. Pasti you all memang happy gila hari ni. Apa dia tu cikgu? Permohonan untuk derma siswa B40 JPA. Dah mula keluar guys, dah mula keluar. Okey. Bila boleh mohon? Start pukul 2 petang 3 Ogos sehinggalah 16 Ogos. Jangan lupa tarikh tersebut, alright? Okey, ramai yang bertanya dengan cikgu, siapa yang layak mohon? Okey, yang layak mohon yang pertama adalah program diploma sahaja. Okey? Dan untuk lepasan SPM tahun semasa sahaja dan umur tidak lebih daripada 19 tahun. Okey, antara syarat yang lain adalah apa dia? Pendapatan keluarga per kapita tidak melebihi 5,249 sebulan. Apa itu pendapatan per kapita cikgu? Jumlah pendapatan keluarga dibahagi dengan jumlah tanggungan. Itulah you all akan dapat satu figure lah untuk pendapatan per kapita. Jangan tunggu lagi guys. Okey, jangan tunggu lama-lama okey, sebab permohonan ini memang akan menjadi sangat popular. Okey? Buka terus mohon. Mungkin rezeki anda. Dan jangan lupa follow cikgu tau. Arigatou gozaimasu.